Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak share satu ilmu berkaitan dengan switch aircon. Okay, kita nampak switch ni dalam keadaan off, lampu masih menyala. Dalam keadaan on, lampu masih menyala. Apakah sebab jadi begini? Okey, saya nak tunjuk satu. Pertamanya sekali, ini dB. dB ni bahagian dB lah. Okay, kita nampak bahagian dB. Okay, bahagian dB, bahagian switch, dan kita ada satu lagi bahagian pelak ni apa? Pelak aircon. Okey, ada 3 bahagian. Okey, mengapa jadi macam ni? Kita tengok balik pada switch. Di dalam switch ni dia ada 4 terminal. Terminal left dan neutral. Okey, left 1, neutral 1. Bahagian atas ni left 1, neutral 1, dan bahagian bawah left 2, neutral 2. Okey. Di sini sepatutnya L1 dan N1 adalah daripada dB. dB turun ke L1 dan N1. Dan L2, N2 akan pergi ke pelak soket tadi yang tinggi tu kan. Kita nampak clear yang tinggi tu. Okey, sekarang ni yang jadi masalah terbalik. Dia daripada dB pergi ke L2 dengan N2, dan L1 pergi ke soket tadi. Kita nampak soket tadi kan. Sebab itu adalah lampu ni yang di atas ni tak padam. On pun tak padam, off pun tak padam. Itu adalah sebab puncanya lah. Puncanya sebab apa lampu tu menyala, nak off pun menyala, on pun menyala. Okey, sekian dulu perkongsian saya. Moga ia memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.